Cara mengupas lokan. Dia ada dua ni. Belah ni sama. Belah ni dia ada bonggoi. Kita ambil belah bonggoi tu lah. Lepas tu bila kita ketuk, dia akan ada lubang. Ada lubang, kita jolok masuk. Okey, dia dah terbuka. Kita boleh nampak lah isi dia. Jadi kita boleh kopek di isi dia supaya kita nak makan dia mudah untuk kita makan. Kalau ada isi payah sikit. Ada setengah orang dia rebui pun boleh. Tapi dia manis dia tu kurang. Kemanisan dia tu kurang. Jadi kita masak. Memandangkan hari dah lewat, dia jadi makan malam. Dia tak jadi makan siang. Sebab siang kita makan waktu bekerja. Ni waktu balik kerja kita makan lah. Kalau kita makan dia akan nampak macam ni. Dia macam tiram spesies-spesies yang sama lah. Tiram, lokan, seakan-akan lah dia punya cara dia. Okey, macam ni. Kita kocok ke layar. Kita nampak ni. Okey. Wih, gemuk kau. Uish. Habis dah kau. Dia nampak kita masak kita terlewat. Kalau kita masak kita awal, mungkin lama sikit. Pun dah maghrib. Kalau kita nak makan duduk kat luar tu boy. Duduk luar lah, cerah je. Ni dengan datang. Nak hantar orang kan? Cara kupas kan? Jom. Kita pergi duduk luar.